أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, kita akan sambung untuk pengajar kita bagi ringkasan ilmu faraid insyaAllah. Kita akan sambung kepada ringkasan untuk ilmu faraid insyaAllah. Secara ringkas, okay, yang perlu ia belajar perlu memahami dan difahami. Um, okay, secara ringkas, kita akan pergi kepada fokus ya. Untuk bacaan lain boleh kita fokus ya tentang apakah maksud apakah maksud yang dimaksudkan dengan apa tu miras itu apa semua yang perlu difahami ya. Kemudian apakah perbezaan antara miras dengan faraid itu ada bezanya iaitu faraid lebih kepada kadar yang Allah tetapkan dalam Al-Quran manakala miras adalah semua yang berkaitan dengan ilmu pusaka sama ada datang daripada hadis, datang daripada ijtihad sahabat, qiyas dan sebagainya. Kemudian hak-hak berkaitan dengan harta pusaka si mati, ada 4 perkara yang paling penting. Yang pertama, mesti selesaikan dahulu kos pengurusan jenazah. Ya, selepas kos pengurusan jenazah sudah diselesaikan, barulah kita beralih kepada pembayaran hutang. Jadi maknanya, kalau kita kata ada lebihan harta, kita pergi kepada pembayaran hutang. Kemudian selepas itu kita fokus kepada wasiat. Ya, wasiat. Ya, maknanya kalau ada wasiat daripada si mati, mesti diselesaikan dengan syarat tidak melebihi daripada 1/3. Dan termasuk juga hibah pun mesti diselesaikan juga. Selepas itu barulah pergi kepada pembahagian pusaka. Syarat dan halangan boleh kita baca. Syarat halangan, ya, rukunnya apa, syarat pewarisan iaitu mesti apa, pewaris itu mesti mati dan juga adanya waris yang masih hidup. Sebab pewarisan ada 3 yang paling penting. Yang pertama adalah iaitu pertalian darah. Yang kedua adalah pernikahan yang sah. Yang ketiga adalah al-wala. Al-wala adalah merupakan hubungan tuan dan hamba. Yang mana tuan yang membebaskan hamba, kalau hamba tu ada harta, meninggal, tak ada meninggalkan waris, maka hamba tersebut dia boleh mewarisi harta bekas hamba yang dia bebaskan tersebut gitu. Untuk perjalanan darah atau nasab ini ada 3. Yang pertama kita ada al-usul, kita ada al-furu' dan juga kita ada al-hawashi. Ini yang paling penting. Istilah ini mesti difahami dan dipelajari dan dihafal. Okey. Untuk halangan pewarisan ada 4, iaitu ada perhambaan, pembunuhan, perbezaan agama dan juga murtad. Ya, 3 perkara ini. Okey, untuk senarai pusaka bagi lelaki. Ya, yang pertama adalah bagi lelaki ada 15 orang. Yang pertama adalah anak lelaki. Yang kedua adalah cucu lelaki daripada anak lelaki ataupun al-ibnu al-ibni. Ya, al-ibnu al-ibni. Yang ketiga adalah bapa ataupun al-ab. Yang keempat adalah datuk sebelah bapa ataupun jaddun. Ingat, mesti datuk sebelah bapa. Kalau datuk sebelah ibu, tidak mendapatkan harta pewarisan. Yang ketiga adalah saudara lelaki. Ya, sama ada saudara lelaki seibu sebapa ataupun seibu. Ya, dan mereka ini mesti dikaitkan dengan si mati. Ya, nanti kita akan tengok pada jadual nanti. Anak lelaki, ya, daripada saudara lelaki seibu sebapa dan juga anak lelaki daripada saudara sebapa sahaja. Ingat, saudara seibu sebapa dan juga saudara sebapa. Bapa saudara seibu sebapa dan juga bapa saudara sebapa. Ataupun kita panggil pakcik kita lah. Dan juga anak-anak mereka, ya, iaitu sepupu kita. Ya, anak daripada bapa saudara seibu sebapa dan juga anak kepada bapa saudara sebapa sahaja. Kemudian suami dan juga orang yang membebaskan hamba. Manakala bagi pusaka bagi perempuan ada 10. Yang pertama adalah anak perempuan. Yang kedua adalah cucu perempuan daripada anak lelaki dan juga ibu, nenek. Tak kisah nenek ni boleh sama ada nenek daripada belah
ibu ataupun belah ayah. Saudara perempuan, sama ada saudara perempuan itu seibu sebapa sahaja ataupun seibu. Kemudian terakhir isteri dan seterusnya adalah perempuan yang membebaskan hamba. Begitu. Yang seterusnya adalah istilah yang mesti difahami. Yang pertama, kalau kita kata furu', iaitu al-ibnu, anak lelaki. Ya, ini anak lelaki. Bintun, anak perempuan. Bintul ibni, cucu perempuan daripada anak lelaki. Al-ibnul ibni, cucu lelaki daripada anak lelaki. Al-usul. Al-usul adalah orang yang melahirkan. Asal usul. Ada al-ab, ayah, al-um, ibu, jaddah, nenek. Ya, jaddah, nenek. Jaddun, iaitu datuk. Ya, dia mesti datuk daripada belah ayah. Okay, kalau kita ada hawashi. Hawashi adalah baki daripada tu. Ada akhun. Ya, ada akhun. Ya, saudara lelaki. Iaitu al-ab, li-um ataupun syakik. Ini saudara ibu sebapa. Ini saudara ibu sebapa. Ini saudara seayah dan juga ini saudara seibu. Ada ukhtun. Saudara perempuan. Syakiqah. Saudara seibu sebapa. Li-ab. Saudara seayah dan juga li-um. Saudara seibu. Ada al-am. Pakcik. Ya, sama ada pakcik. Saudara seibu sebapa ataupun pakcik bagi ayah. Okey. Kalau kita perhatikan dalam jadual kita di sini, boleh perhatikan terbalik. Kalau kita kata, apakah beza antara saudara lelaki seibu sebapa dengan pakcik tadi tu? Iaitu, kita tengok pada si mati. Kalau saudara lelaki seibu sebapa dengan hubungan si mati adalah adik-beradik. Manakala pakcik seibu sebapa ni hubungannya dengan kita sebagai apa? Sebagai pakcik. Pakcik kita lah ataupun bawa saudara kita ataupun pak menakan kita. Manakala anak dia adalah sepupu kita. Begitu. Dia mesti berkaitan dengan si mati. Begitu. Okey, ini secara ringkas. Kemudian pengenalan ashabul furud. Ya, ashabul furud ini adalah ahli waris yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Ya, ada 12 orang di mana ada 4 lelaki, ada 4 lelaki dan juga 8 perempuan. Kadar bahagian yang Allah tetapkan dalam Al-Quran ada 6 bahagian. Yang kita boleh perhatikan dalam tabel yang diberikan. Okey, sebelum kita pergi kepada kadar fardu, kita perhatikan dalam tabel yang diberikan, ya, iaitu bahagian pertama ini adalah untuk waris. Yang kedua ni adalah kadar fardu kita. Nampak ada 1/4, ada 1/3 dan juga ada asobah. Yang ini kita panggil sebagai asal masalah. Tempat yang akan kita kira nanti. Jadi ini adalah saham. Saham ini bermaksud hasil daripada asal masalah yang kita akan gunakan untuk pengiraan harta. Sama ada duit ataupun dan sebagainya. Yang pertama, waris yang berhak mendapat 1/2. Iaitu pertama adalah anak perempuan. Dengan syarat, mesti tiada anak lelaki. Okey, yang kedua, cucu perempuan. Mesti tiada furuk. Bila kita kata furuk, apa dia? Yang tadi tu. Ibin, bintun, ibin dan juga bintul ibni. Saudara perempuan seibu sebapa. Dengan syarat, mesti tiada usul lelaki. Tiada furuk dan juga tiada saudara lelaki. Ataupun tak ada adik atau abang dia. Begitu. Saudara perempuan sebapa mendapat bila tiada usul, tiada usul lelaki, ya, tiada furuk dan juga tiada adik dia ataupun abang dia, saudara lelaki sebapa ataupun saudara lelaki seibu sebapa. Okey, kemudian suami tiada furuk ataupun anak. Begitu. Manakala 2/3 mudah saja. Golongan yang 1/2 akan mendapat 2/3 bila mereka 2 orang ataupun lebih. Contoh, 2 anak perempuan, 2 cucu perempuan. Mereka ini akan mendapat 2/3. Begitu. Manakala 1/4, 2 orang. Suami dan juga isteri. Suami tadi 1/2, dia mesti tiada. Kalau 1/4 ada furuk waris. Isteri, dia tiada furuk waris. Baru dapat 1/4. Kalau ada furuk waris ataupun anak, dia akan mendapat 1/8. Itu dia. 1/3. Bila? Ibu yang pertama, iaitu tiada furuk.
dan juga tiada dua orang lebih saudara lelaki atau perempuan. Akan dibincangkan nanti. Dan juga dua atau lebih saudara seibu. Ya, mereka akan berkongsi sama rata dengan syarat tak ada usul atau furuk. Contoh, maksud dua atau lebih saudara seibu, contoh, dua orang saudara lelaki seibu. Ataupun dua orang saudara perempuan seibu. Ataupun satu tu saudara lelaki, satu tu saudara perempuan. Dikira sebagai dua. Dalam pengiraan, mereka ini tetap dikira sebagai dua, tapi akan dapat 1/3. Bukannya satu tu dapat 1/3, satu tu dapat 1/3. Salah kiraan tersebut. Gitu. 1/6, yang pertama bapa. Okay, dengan syarat ada furuk. Yang kedua datuk. Ya, tiada bapa ataupun tiada bapa dan ada furuk. Nenek, tiada ibu, saudara seibu jika dia seorang. Tak ada usul, tak ada furuk. Dan juga tiada adik dia. Begitu. Cucu perempuan. Dengan syarat dia mesti bersama dengan seorang anak perempuan. Seorang. Itu syarat dia. Dia mesti, kalau wujudnya seorang anak perempuan dan cucu perempuan ada, maka cucu perempuan akan mendapat 1/2, 1/6. Begitu. Okey, tiada anak lelaki ataupun cucu lelaki. Saudara perempuan sebapa. Ya, mesti dengan syarat satu orang ataupun lebih, tak kisah. Dia mesti tak ada usul, ya, tiada, dan dia mesti bersama dengan seorang saudara perempuan seibu sebapa. Okey, semacam sama ada cucu dia. Dan juga ibu ada usul dan juga dua orang saudara lelaki ataupun perempuan. Kalau kita tanya, apakah maksud dua orang saudara atau lebih ni? Iaitu pertemuan lebih daripada seorang waris daripada kategori saudara lelaki atau perempuan seibu sebapa ataupun seibu. Contoh, Umun bertemu dengan saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan sebapa. Ini kita panggil sebagai dua orang saudara ataupun lebih. Ya, dua orang saudara ataupun lebih. Begitu. Keadaan ashabul furud. Okey, yang pertama. Ini kita kena cepat sikit. Pertama bapa. Ada 3. 1/6. Bila? Ada furud waris. 1/6 tambah asabah. Bila? Ada anak perempuan atau cucu perempuan, tiada anak lelaki. Jadi bapa akan ambil hak asabah milik anak lelaki. Jadi asabah bila? Bila tiada furud waris. Tak ada anak lelaki, anak perempuan tak ada, semua tak ada. Okey. Datuk Sahih. Datuk Sahih mudah saja. Mereka sama macam ayah. Sama macam ayah. Cuma dia akan dihijab kalau wujudnya ayah. Keadaan saudara seibu. Mereka akan dapat 1/6 tadi. Bila dia seorang, tak ada usul atau furuk. 1/3, dua orang atau lebih. Dihijab jika ada furuk ataupun usul. Keadaan suami, 1/2 tiada furuk waris, ada furuk waris. Keadaan isteri, 1/4 tiada furuk waris, ada furuk waris. Okey, pusaka anak perempuan. Mereka akan dapat 1/2 jika tiada furuk waris ataupun anak lelaki. Mewarisi 2/3 jika mereka itu dua orang atau lebih. Dan juga menjadi asabah jika bersama anak lelaki yang kita katakan 2 kepala 1. 2 kepala banding 1. Pusaka cucu perempuan daripada anak lelaki. Pertama, 1/2 jika dia seorang. 2/3 jika dua atau lebih. Asabah jika bersama adik dia, cucu lelaki. 1/6 jika dia bersama seorang anak perempuan. Dihijab bila? Jika terdapat dua orang atau lebih anak perempuan kandung. Dan juga dihijab jika terdapat anak lelaki kandung si mati. Pusaka saudara perempuan seibu sebapa. Mendapat 1/2 jika tiada usul ataupun furuk. Mendapat 2/3 jika dua orang atau lebih. Menjadi asabah jika bersama adik dia. Siapa? Saudara lelaki ibu sebapa. Menjadi asabah jika bersama anak perempuan ataupun cucu perempuan. Dan juga dihijab jika ada furuk dan juga usul waris. Pusaka saudara perempuan sebapa. Mendapat 1/2 jika seorang sahaja. Ini 2/3 jika dua atau lebih. 1/6 jika terdapat seorang saudara perempuan seibu sebapa. Menjadi asabah
Pertama, jika bersama dengan adik dia, saudara lelaki. Sebab apa? Menjadi asabah ma'al ghair jika bersama anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada adik lelaki. Dan juga dihijab oleh siapa? Oleh usul dan furuk waris, dihijab oleh dua orang saudara perempuan seibu sebapa, dihijab oleh saudara lelaki seibu sebapa, itu syarat jadi. Kemudian dihijab oleh saudara perempuan seibu sebapa jika menjadi asabah bersama anak perempuan ataupun cucu perempuan. Pusaka ibu mendapat 1/6 jika ada furuk ataupun dua saudara lelaki, mendapat 1/3 jika tak ada furuk ataupun saudara lelaki, 1/3 baki jika kes al-rawatain. Itu kes masalah syazah ataupun masalah yang khas. Pusaka nenek sahihah, dia akan mendapat 1/6 jika tiada ibu, dihijab jika ada ibu. Nenek sebelah ayah akan dihijab oleh ayah dan ibu, manakala nenek sebelah ibu hanya dihijab oleh ibu sahaja. Okey. Bab al-asabah ataupun bab berkenaan dengan baki. Asabah terbagi pada 3. Asabah binafsiyah, asabah bighairi dan ma'al ghairi. Binafsi bermaksud diri waris tersebutlah asabah. Ingat kaedah, semua lelaki asabah. Senang. Semua lelaki asabah. Jika mereka, itu pun kalau mereka tu ada fardu, tak apalah. Tapi kaedah asalnya semua lelaki adalah asabah. Contoh macam ni, suami dan juga anak lelaki. Jadi ada baki, anak lelaki adalah asabah. Sebab apa? Anak lelaki tidak menerima kadar fardu. Okey. Asabah bi ghairi. Asabah bi ghairi adalah asabah sebab oleh orang lain. Iaitu apa dia? Adik-beradik. Contoh, anak perempuan akan menjadi asabah jika bertemu dengan anak lelaki. Kadar mereka adalah 2:1. Lelaki dapat 2, perempuan dapat perempuan dapat 1. Termasuk yang sama. Okey. Jadi mereka ni seperti adik tak kisahlah 2 ke 3 ke 4 kepala ni, sama saja. Ya, sama saja. Asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi adalah asabah bagi waris perempuan. Jadi mereka ni akan jadi asabah dengan sebab waris yang tadi. Apa dia? Iaitu anak perempuan ataupun cucu perempuan, bila bertemu dengan mereka ini, saudara perempuan seibu sebapa ataupun sebapa, dia akan jadi asabah. Apa maksud dia? Ini yang akan jadi asabah. Manakala ini jadi apa? Ini mendapat kadar fardu. Jelas? Contoh, kita tengok. Cucu perempuan dapat 2/3. Okey. Salah ni. Cucu perempuan mendapat 1/2. Okey. Saudara perempuan seibu sebapa menjadi asabah. Bukan bermaksud mereka ni jadi asabah. Bukan. Salah. Tapi, salah. Ini yang dapat fardu, ini yang mendapat asabah. Okey, bab al-hijab. Bab hijab adalah bab halangan. Iaitu hijab nuqsan. Iaitu bila ada waris tersebut, kadar mereka akan berubah. Contoh tadi suami 1/2 jika tiada anak. Bila 1/2 jika tiada anak. Kalau ada anak jadi 1/4. Itu maksud hijab nuqsan. Manakala hijab hirman, bila ada waris dia tak dapat langsung harta tersebut, dapat telur. Dan inilah 6 orang yang tak akan dihijab sampai kiamat. Ya, yang tak akan dihijab sampai kiamat. Ya, sampai kiamat. Okey. Untuk jadual hijab boleh baca di sini. Ya. Ini jadual hijab boleh baca sini. Bermaksud, contoh yang ini dihijab oleh siapa? Katakan dia dihijab oleh ayah. Yang ni dihijab oleh ini. Yang ini hijab oleh ini. Ini semua. Jadi inilah dia, ini waris yang akan, ini waris akan hijab ni. Begitu. Sumpah sama. Okey, tak perlu. Okey, bab at-ta'sib. Bab penetapan asal masalah. Okey, asal masalah kita ada 7. Ada asal masalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Okey, tolong hafal kolom ni. Okey, ada kumpulan pertama iaitu 1/2, 1/4, 1/8. Nampak dia macam ni. Sama. Kumpulan kedua 1/6, 1/3, 2/3. Tolong hafal yang mana kumpulan pertama, yang mana kumpulan kedua. Kenapa? Ada kaedah dia. Kaedah disebut
Jika semua fardu dalam kumpulan pertama, maka kita pilih yang paling besar. Contoh, 1/2 dengan 1/4. Mana yang besar? 4. Maka asal masalah dia 4. Sama juga yang kedua. Jenis yang kedua ataupun kumpulan kedua. Contoh, 1/6. 1/3. Mana yang paling besar? 6. 6. Maka asal masalah dia 6. Okey. Kalau campur aduk, ya. Kalau campur aduk antara kumpulan 1, kumpulan 2. Okey, kaedah dia. Kalau 1/2 bertemu dengan kumpulan kedua, asal masalah dia 6. Okay. Contoh, 1/2 bertemu dengan 1/3. Apakah asal masalah dia? 6. Begitu. 1/4, kalau bertemu dengan kumpulan kedua, akan menjadi 12. Contoh, 1/4 bertemu dengan 1/6. Maka asal masalah dia adalah 12. 1/8, kalau bertemu dengan kumpulan kedua, akan menjadikan 24. Contohnya, 1/8 bertemu dengan 1/2. Asal masalah dia adalah 24. Macam ni, tengok. 1/4, 1/6. 1/4 ni adalah kumpulan kedua. 1/3 ni adalah kumpulan, ni kumpulan 1, ni kumpulan 2. Kalau kita tengok, perhatikan, 1/4 bertemu dengan kumpulan kedua, asal masalah dia adalah 12. Okay, sama juga macam ni. Tengok ni, 1/2. Nampak? Kalau 1/2, of course, kita dah dapat 1/6. Yang ni, 1/4, 12. Kalau kita tukar di sini, 1/8. Katakanlah, satukan. Katakan 1/8. Jadi, 24. Okay, cara kita nak kira harta. Okay, first kita tentukan asal masalah dulu. Okay, kemudian kita kena kira setiap saham. Ni kaedah dia, ni formula dia. Kemudian kita tentukan nilai setiap saham. Maknanya setiap satu saham tu berapa nilai. Okay, ini formula dia dan kita akan kira. Contoh, ada situasi ini. Ada anak perempuan, ada cucu perempuan, satu lagi seayah. Harta RM300. Okay, kita dah kira dah dekat sini. Okay, 1/2, of course 1. Jadi asal masalah 6. Jadi, kiralah. 6, 2, 3, dapat 3. Ni 1, ni 2. Jadi, inilah dia punya saham dia. Okey. Sekarang, harta diberikan adalah RM3,600. First kali, kita kena nilai setiap saham tersebut. Formula dia, harta tersebut bahagikan dengan asal masalah. Jadi, nilai satu saham bersamaan RM600. Maka kalikan je lah. RM600 kali 3 dapat RM1,008. 600 kali 1, 600. 600 kali 2, RM1,002. Maka total keseluruhan mesti 3,600. Dah selesai. Wallahu a'lam bissawab. Ya, saya harap nota yang saya berikan ataupun informasi yang saya berikan ni dapat memberi manfaat kepada semua dan memberikan sebagai amal jariah saya, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.